Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, malam ni kita berada di Putrajaya. Kita ada match dengan klub-klub Mazda 3 yang lain lah. Dan juga ada campur dengan klub-klub yang lain jugalah, model-model yang lain. Tapi untuk Mazda ni lah. Jadi ni kawan-kawan kita lah yang dah join bawa masa ni. Okay, dengan tanpa stiker masing-masing. Tanpa stiker. Okay, ni stiker kita lah. Kalau ikutkan, saya pun ada kelab saya sendiri. Yang ni lah stikernya, Mazda 3 Community Malaysia. Kita pun baru lagi lah mengadakan kelab-kelab ni, masih baru nak berkembang lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak join tu tak ada masalah, boleh je PM siapa yang ada Mazda 3 kan. Ni khas untuk semua Mazda 3 lah, sebab kita community, semua ada lah. Jadi ni contoh-contoh yang join malam ni lah. Miata pun ada campur juga okay, BM ada, BP pun ada. Okay, jom kita pusing-pusing dulu, kita tengok kawasan event malam ni. Masa ni BL ada je sebenarnya, cuma kita ni tak tahu kan. Sebab orang ingat kat luar sana, oh mungkin Mazda 3 ni tak ada geruk sebenarnya, tapi sebenarnya ada. Jadi kita ni lah yang hidup kan, buat kelab semua kan, untuk geng-geng Mazda 3 ni lah dapat berkumpul macam ni malam ni kan. Dapat saya ada ni lagi. Betul? Ni kita orang punya ni lah. Mazda 3. Alright. Banyak model lah. Yang ni BP lah. Model yang terbaru BP. Ini BP. Ya. Mazda ni bentuk dia memang sport lah kan. Jadi kepada yang minat-minat bentuk-bentuk sport ni, salah satu dia Mazda ni lah, model Mazda. Betul. Ni ini Mazda 6. Betul, yang lama punya. Nah. Mazda 6 pun ada join juga malam ni. Betul, janji kita bukan select punya orang. Jadi kita campur je. Apa-apa Mazda yang ada pun kita campur, tak ada masalah. Tapi untuk kelab saya ni, saya lebih kepada Mazda 3 lah. Semua model tak ada masalah, boleh. Bro, nanti kita cerita. Okey, baik, boleh. Tunggu saya beritahu dulu. Ngam cantik. Okey, malam ni punya event lah. Tapi kita tetap akan cari apa macam geng-geng yang luar tu yang tak ada kelab apa semua kan. Kita ada Facebook kita, ada TikTok kita. Senang nak cari. Type Mazda 3 Community Malaysia, dia akan keluar. Memang betul, siapa yang dah pernah pakai Mazda ni, percaya kemungkinan kereta yang baru dia pun dia akan cari Mazda juga. Sebab dia rasa dia punya feel semua. Bawa dia. Betul. Mungkin dia akan ambil sebelum ni Mazda yang lama dan dia akan ambil Mazda yang baru lah. Lagipun bentuk dia pun, kalau saya lebih kepada bentuk sebab dia lebih kepada sport. Saya minat kepada sport lah. Mazda ni kita kenal dengan dia punya handling lah. Memang sedap. Dia tak macam kereta lain. Walaupun kereta model lama tahun 2008, 2011 pun masih tegap lagi. Dia tak macam kereta-kereta baru sekarang. Perasaan memandu tu. Betul. Dia punya feeling Ya, betul. Feeling memandu dia tu tak sama kita lain. Betul.
Okay bang, apa punya model tahun beli bang? Model Mazda 3 BL tahun 2011. Ha. Berapa tahun bang pakai setakat ni? Ambil second dah pakai 4 tahun. 4 tahun lah. Setakat ni pakai model ni, dia punya feeling tu lain sikit lah. Feeling memang lain lah. Sebab dulu pakai kereta Malaysia. Pernah pakai Hyundai. Mazda ni lain sikit memang lain. Kalau dah pakai Mazda sini tak tukar kereta lain kot. Kalau akan datang pun kalau tukar kereta pun mesti ambil Mazda juga. Tapi Mazda 3 ni dia punya aircon memang padu. Betul. Sejuk lain macam. Kalau ikutkan awal-awal ambil kereta ni bukanlah tak minat. Cuma je Wanita lebih tinggi daripada kita. bang jujur tau. Ni jujur. Tak ada. Kalau awal-awal tu memang orang kata memang tak kenal kereta lah. Kiranya waktu ambil ni pun ambil sekadar untuk fikir pergi balik kerja je. Tapi lepas pakai Mazda ni dia rasalah kelainan dia tu. Sebab kita selalu bawa juga kereta kat rumah. Dia paling best dia handling dia best. Yes. Yang lain tu kita tak tahu lagi lah kan. Kita rasa- kita tak belajar lebih lagi. So handling. Perasaan dia tu, Perasaan dia bila tu duduk dalam kabin bila- tu selain tu lah. Betul. Bila kita bawa tu dia rasa memang feel lain. Jujur cakap. Yakin, pemandu yang yakin lah. Yakin lah. Lebih kepada keyakinan. Sebab aku perempuan. Itu bang. Mestinya kereta kita ni standard kilang, kita tak boleh nak join event macam ni. Ada setengah orang kadang-kadang cakap, alah kereta saya standard sangat lah, malu lah nak join. Jangan macam tu. Kan, kita tetap kereta juga walau macam mana pun kan. Walaupun dia standard, tetap Mazda 3 juga. Sama je, tak ada masalah untuk join kelab-kelab macam ni. Ni kereta saya, memang standard pekak lah. Kondisi memang cantik lah. Tu lah, cat okey lagi lah. Power rim pun standard lagi lah. Walaupun standard pun sedap bawa dah sebenarnya kan. Betul, standard dia pun memang standard kilang. Memang feeling dia standard kilang lah. Tak ada ubah apa-apa lagi. Hai semua, saya dari JF Tech Performance. Sekarang saya pun sendiri bermain Mazda 3 lama lah, BL. Kenapa? Nama saya Richard. Kenapa pun boleh cari saya. Facebook apa nama? Facebook pun boleh cari JF Tech Performance. Atau cari saya punya personal pun boleh, Richard Sivero. Pun boleh tapak saya. Ya, apa spek kereta bang? Biasa, standard saja. Ya ke standard? Standard. Betul, standard saja. 2.0 standard auto. Ya. Betul. Ya, apa kita pasal ada orang kereta ni lah. Tak ada apa special lah. Bumper special sikit lah. Sikit saja. Ini yang buat saya menarik ini adalah depan dia. Tak ada lain. Memang cantik macam tu lah. Okey lah, lampak pun cantik. Nampak rare ada orang kan. Sangat rare lah. Spek dia apa? Tak ada apa, sport wheel. Depan belakang tak sama lah. Tayar semi slick. Tayar besar. Steady use. Steady use. Hari guna. Tiap-tiap hari guna. Tak ada apa, tiap-tiap hari guna saja. Tak ada apa lah. Apa depannya engine memang berapa sikit? 2.0. 2.0. 2.0. Tapi dia keluaran apa sih ada tipu kita lah. Tak adalah, cari makan mah. Jual tak belakang. Belakang pun tak ada apa lah. Centered. Tak ada apa lah, special macam ni lah. Ada GT wing sajalah. Full carbon tu lah, full carbon. Spoiler sendiri. Bikin lah. Sendiri. Ni JS Racing. JS Racing. JS Racing. Exhaust HKS Super Silent. Ada satu tapung ni. Secret. Ada tepi ada satu tapung ni. Dia tepi ada satu tapung ni. Special sikit lah. Okay, untuk depan tu dah update kan? Depan AP lah? AP AP Racing. Berapa punya size auto?
Wah, saya pun so lupa. Oh, lupa. Oh, saya fit okey. Paling laju punya dia. Tak ada. Mana ada. Biasa saja. Biasa pakai, tak ada sepang. Ya. So, rim depan belakang tak sama lah. Kita buat macam yes. budak main track apa. Depan besar sikit lah. 8.5 je. Depan belakang 8 lah. Cukup lah. Yes. Kerana kita body belakang kecil sikit. So, no choice. Besar nanti susah. Nanti kena. Tak, aspek tu selamat punya lah. Memang selamat. Tak ada kena apa-apa pun. Tayar besar lah. Tapi tayar memang besar. 18 kan? 17. 17. Engine standard. Betul. Standard saja. Betul standard. Ada sikit kotor lah. Tak ada apa pun. Standard saja tengok. Standard kebayok. Cuba standard. Tapi ada sikit saja tukar barang lah. Tak ada apa lah. Nak aircon sejuk. Tapi water tank memang cantik lah. Cantik Dia masalah nak jaga tab Yes. Mana biasa saya pakai, malam pakai pun 80 lebih saja water tank. Saya boleh rasa beza bawa dia waktu malam waktu siang. Beza sikit. Malam sedap sikit bawa. Memang. Itu memang. Memang. Memang malam memang sedap. Ni lagi adap punya masuk kan. Yes. Oil cooler pun boleh letak tepi. Senang, cantik lah. Oil cooler boleh simpan tepi. Tak lama simpan. Jalan. nak lampu baru boleh nampak. Ada kipas lah, saya nak letak kipas. Tepat lah. Tambah lagi sampai nak. So dia itu panas punya angin boleh terus keluar. Senang. Wah, ini fashion zaman-zaman dulu. Ya. Okey lah. Nampak cantik. Okey lah. Smart. Ada video. Hari ni kereta you paling nampak. Tadi lah. Okey lah. Different sikit saja. Lebih nampak daripada saya performer punya dulu lah. Macam tu lah. Nampak pun cantik, clear, okey lah. Ni macam tak puas hati you. Apa sih orang kat okey lah macam ni. Orang ingat kita 1.6 saja. Okey lah. Kan? Nampak biasa, okey lah. Selesai. Jadi boleh datang, ingat datang sekali lagi lah tengok. Waktu siang lawa sikit kot. Boleh. Santai lah Boleh. Richard. Bila pun boleh datang saya workshop pun boleh. Boleh. You macam mana? Kat Puchong Pantai Puteri. Yes. Facebook dah bagi tahu tadi kan. Facebook boleh cari GF Tech Performance. Insta pun sama. Insta. Dia punya backend daripada performance punya kereta lah. Saya buat banyak pun performance punya kereta lah. Yes. Komen lah. Komen. Tapi bumper ni dapat bila lama dah pakai bumper ni? Suara lama. Bumper suara lama. Memang suka tengok bumper ni. Nak disturb. Okey. Kita jumpa lagi. Boleh. Bila pun boleh. Boleh datang ya. Yeah. Penutup lah. Untuk join kita orang boleh cari di Facebook ataupun di TikTok Mazda 3 Community Malaysia. Jadi hari-hari Mazda untuk peminat Mazda. Ngam. Hari-hari Mazda untuk peminat Mazda.